Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dalam satu slot, yakni slot ta'lim hadis, yang kita akan cuba mengupas ringkas berkaitan hadis yang terkait dengan puasa dan Ramadan, insyaAllah. Dan hari ini kita akan masuk pada satu hadis, iaitu pada hadis yang kedua, bertajuk menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Ramadan. Hadisnya, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadanun syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi laylatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diberkati. Allah telah memfardukan ke atas kamu untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dirantai syaitan-syaitan yang jahat. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu, sesungguhnya dia telah terhalang dari rahmat Allah. Ulasannya, perhatikan hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabat mengenai kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan tersebut sebagai satu galakan dan motivasi buat kita semua untuk fokus dan melakukan ibadah dalam bulan yang mulia ini. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan bahawa tidak menjadi kesalahan buat seorang Muslim itu untuk bergembira dan menzahirkan kegembiraan melalui ucapan-ucapan meraihkan kedatangan Ramadan. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ketibaan bulan Ramadan. Pandangan yang sama dinyatakan oleh Mula Ali Al-Qari yang menjelaskan mengenai keharusan mengucapkan tahniah atau ucapan kegembiraan, yakni selamat datang Ramadan atas kehadiran bulan yang dimuliakan. Kata Mula Ali Al-Qari, wa huwa aslun fi tahni'atil muta'arafati fi awal syuhuri bil mubarakah. Hadis ini merupakan asas, yakni dalil atau dasar bagi ucapan tahniah yang menjadi budaya pada awal bulan-bulan yang diberkati. Perbincangan mengenai keharusan melafazkan ucapan-ucapan kegembiraan seperti salam Ramadan atau selamat datang Ramadan pernah menjadi perselisihan para ulama. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami cenderung untuk menyatakan bahawa ianya adalah satu ucapan yang diharuskan. Kata beliau, Annan nasa lam yazalu mukhtalifina fih walladhi arahu mubahun la sunnata fihi wala bid'ah. Sesungguhnya manusia masih berselisih tentang hukum mengucapkan tahniah apabila datangnya bulan Ramadan ini, dan apa yang aku perhatikan ialah ia satu perkataan yang harus, tidak dikategorikan sebagai sunnah dan tidak juga bid'ah.
Sebahagian sarjana Muslim menyatakan bahawa harus bagi kita untuk mengucapkan tahniah atas kedatangan nikmat baru yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Rezeki bertemu dengan Ramadan adalah anugerah yang tidak ternilai. Bukan semua dalam kalangan kita dikurniakan peluang untuk berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan yang sihat dan berkelapangan untuk menunaikan ibadah. Mereka berhujah dengan peristiwa yang berlaku ke atas Sayyidina Ka'ab Ibn Malik. Ka'ab Ibn Malik telah melakukan kesalahan, iaitu beliau tidak turut serta dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW memerintahkan agar sahabat menjauhkan diri mereka Ka'ab Ibn Malik sehingga Allah menerima taubat beliau. Setelah Allah menerima taubat Ka'ab, Sayyidina Talha Ibn Ubaidillah segera tampil mengucapkan tahniah buat Ka'ab. Ketika mengulas hadis ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan, Fihi dalilun ala istihbabi tahni'ati man tajaddadat lahu ni'matun diniyatun wal qiyami ilaihi idha aqbal wa musafahatih fahadhihi sunnatun mustahabbah wa huwa jaizun liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyyah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang mengharuskan kita untuk mengucapkan tahniah terhadap segala nikmat agama yang dikurniakan kepada kita, dan harus juga buat kita untuk bangun, bertemu dan bersalaman buat mereka yang dikurniakan dengan nikmat tersebut. Dan ini adalah sunnah yang digalakkan, dan ia diharuskan dalam setiap situasi di mana seseorang itu dianugerahkan nikmat duniawi juga. Oleh demikian, rebutlah peluang untuk beramal dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri memberikan berita gembira ini dan menghidupkan motivasi buat para sahabat agar mengejar ibadah dalam bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun man alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khayra kullah wa la yuhramu khayraha illa kullu mahrum. Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu dan dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang daripada malam itu, maka dia telah terhalang daripada kebaikan seluruhnya, dan tidak dihalang kebaikannya melainkan orang yang dihalang. Wallahu a'lam. Ini berkaitan hadis menyambut Ramadan dengan rasa gembira, dan kita menyampaikan kegembiraan dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita semua Allah pilih untuk bertemu bulan Ramadan untuk kali ini, sehingga saat ini Allah masih pilih kita. Maka bergembiralah dengan segala hidangan yang Allah akan berikan sepanjang bulan Ramadan. Bukan sedikit tapi sangat banyak. Maka rebutlah peluang yang Allah bagi ini, yang mana kita tak tahu bila akhirnya, maka selagi ada peluang, kita rebut dengan sebaiknya. InsyaAllah, maka bergembiralah semua dengan kedatangan Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Moga-moga dengan sedikit perkongsian hadis yang kita dengar pada hari ini dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan juga dalam kita punya keseharian kita, insya-Allah. Dan kita tutupkan kita punya slot ta'lim hadis kita pada hari ini dengan selawat bersama-sama dengan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.